syok ni nampak ni. Ustaz. Dah kata Ustaz. Ni lah. Adik nak ni, kakak nak ni. Ini nampak. Ini pun nak unboxing pun boleh gaduh ya. Padahal ni boleh bekerjasama yo. Nak unboxing yang mana satu. Jom kita tengok. Kita bincang dulu. Okay, terpaksa lah kita akan buka kedua sekali. Tapi lain-lain video. So kita buka yang ni dulu. Seorang nak ni boleh gaduh. Kakak buat lah ni dulu. Nanti kita dah boleh buang kotak dia. Yang ni ada 8 lagi. Okay, ni kita letak tepi. Yang ni kalau korang nak tengok, korang bagi tahu tau. Kita akan unboxing sekejap lagi. So kita akan buka yang ni. Hai, sabar jangan ni. Ibu nak cong. Kita ada 2. Okay, ni ada lagi 2. Okay, letak tepi dulu kakak. So ini ada lagi 2. Yang diorang tak dapat lagi adalah hitam dengan putih. Ni I think this one kan. Ni belum main. Okay, so kita akan acong. Aduh, dah lupa. Siapa dapat hitam putih, siapa dapat hitam ke putih ke, korang kena tolong accept. Okay, so siapa nak buka dulu? Ayah. Hari tu bagi ni, kakak buka dulu boleh? Okay, kita suruh apalah. Okay, jom. Mari sini. Kakak buka. Ada tengok ni. Tolong ni. Dek, 1, 2, 3. Aduh, benda ni ada lagi kecoh. Padahal benda boleh tukar-tukar. Hei, dia seboleh-boleh seboleh-boleh. Adik tengok ni. Okey, kakak, adik. Mana tahu adik dapat ni ke? Siapa tahu? Siapa tahu? SMS dia tahu ni. Salah. Dia ada tu. Buka apa? Mekak-mekak Hei. Kau ada kan? Ni. Tak nampak. Secret lah. Secret. Betul. Aku nak makan ni. Dia boleh buat lambat-lambat macam ni. Ya Allah. First time buka ni guna gunting. Masa. Buka mata. Wah, comengnya. Apa ni? Bulu-bulu dia. Apa ni? Respect tu lah. Dia boleh buka lah. Weh. Yang ni kembang betul Kembang. Tak, tengok ni. Dia punya kembang tu. Wow, lain sikit. Okay, yang ni jenis yang ada bag tau. Dia ada bag kat dalam ni. Kalau katakan korang nak masuk shilling ke, korang boleh masuk shilling ataupun makeup korang ke. Ni pun belakang ni kan ada yang hitam ni. Ni, nampak ni boleh isi. Sudah, yang ni dah settle. Yang ni dekat bag kuning tu. Apa kepala ni? Oh, syok ni nampak ni. Ustaz.